Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Aziz Iman selaku wartawan Alpha TV bersama dengan salah seorang pelajar, ayahnya dan adiknya. Boleh perkenalkan diri? Saya Ali bin Abdul Hamid, ayah Sufian Hadi, ayah pelajar Muhammad Sufian Hadi, dan ni anak saya Muhammad Saifullah Hadi, tingkatan 2 juga. Okey. Boleh saya tanya tuan, apa yang tuan harapkan daripada Sufian Hadi ni untuk masa yang akan datang? Saya tak harap yang banyak. Saya cuma harapkan dia berusaha lebih gigih di masa akan hadapan. Apa yang keputusan akan keluar akan datang, kita terima dengan redanya, insyaAllah. Tuan rasa apa yang sesuai kerjaya untuk Sufian Hadi? Bagi saya tak boleh menetapkan kejayaan bagi dia. Kejaya bagi dia sebab itu ada pilihan pada dia. Sebab kalau kita tetapkan kejaya untuk dia, satu hari nanti dia akan tidak berminat ke apa ke, dia akan menyesal lah. Sufian, apa cita-cita anda selepas tamat persekolahan? Cita-cita saya sebenarnya ingin menjadi ahli kimia sebenarnya. Tapi jika saya tak dapat menjadi ahli kimia, saya akan bekerja sebagai kerja di oil and gas lah. Pada pendapat Sufian, adakah prestasi setakat ini sudah cukup, sudah memadai? Setakat ini prestasi saya agak memadai kerana telah mencapai target saya yang saya tetapkan sendiri dah. Tapi untuk target SPM masih belum mencapai lagi dah. Jadi saya perlu berusaha dengan gigih untuk mencapai keputusan yang saya harapkan pada SPM nanti. Okey. Memandangkan hari ini hari anugerah dan tak semua pelajar akan dapat anugerah, boleh Sufian berikan sedikit motivasi kepada yang tidak berapa cemerlang dan tak dapat anugerah pada hari ini? Kepada yang tidak ada rezeki lagi untuk dapat anugerah, saya menasihati, saya beri semangatlah. Teruslah gigih berusaha dan juga bertanya-tanyalah kepada guru-guru apa yang perlu dilakukan untuk dapatkan anugerah. Sebagai contoh, tokoh ataupun anugerah Sasiah. Kerana ia bukanlah senang untuk dapatkan, tapi mudah untuk buatnya. Okay, nama? Nama saya Muhammad Saifullah Hadi bin Ali. Okey, Saifullah. Manakah abang anda telah berjaya mendapatkan tokoh murid, adakah anda rasa abang anda ni adalah salah seorang pelajar yang patut dicontohi oleh kalangan pelajar? Ya, patut. Anda sendiri ingin contohi abang anda? Ya, betul. Saya ingin contohi abang saya sendiri. Boleh ceritakan sedikit cita-cita anda? Cita-cita saya sebenarnya nak jadi askar, tapi saya rasa belum tentu lagi dapat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Aziz Iman selaku wartawan Alpha TV bersama dengan salah seorang pelajar dan kedua ibu bapanya. Boleh kenalkan diri? Nama saya Muhammad Zafir Haikal bin Zaharuddin. Nama saya Muhammad Zaharuddin bin Muhammad Zain. Nama saya Rohai binti Ali, ibu kepada Muhammad Zafir Haikal. Okey, saya akan tanya beberapa soalan lah. Saya akan mulakan dengan Zafri dulu. Okey, Zafri. Pada setakat ini, adakah Zafri rasa prestasi sudah memadai, sudah cukup? Adakah tak perlu dah buat apa-apa lagi? Belum. Saya belum tingkatkan lagi. Soalan yang kedua. Apa yang Zafri harapkan tercapai pada masa yang akan datang? Harapkan mencapai cita-cita saya. Okey Puan, apa yang Puan harapkan daripada Zafri pada masa yang akan datang? Saya sebagai ibu ingin melihat Zafri dapat meningkatkan lagi prestasi cemerlang dia dalam pelajaran dan jadi anak yang cemerlang lah untuk masa depan dia. Okey. Saya pastikan akan memantau dan supaya dia dapat belajar lebih gigih lagi, supaya semua pelajaran dia dapat yang terbaik. Mak Zafri. Okay Zafri, memandangkan hari anugerah ni bukan semua pelajar dapat lah kan, hanya yang terpilih dan layak saja. Boleh tak saya minta Zafri berikan sedikit motivasi kepada pelajar yang gagal layakkan diri ke naik ke pentas? Kalau tak boleh, bagi dulu. Apa tadi? Berikan semangat kepada yang gagal. Yang tidak dapat naik ke pentas tu, jangan putus asa dan terus untuk menjadi lebih baik. Boleh beri motivasi sikit? Okey, kepada anak-anak yang kurang cemerlang, boleh berusaha lagi
untuk tingkatkan prestasi anda dan beroleh kecemerlangan di masa hadapan. Okey. Ya, selamat sejahtera. Saya Muhammad Aziman selaku wartawan Alpha TV bersama dengan salah seorang pelajar dan ibu bapa penjaganya. Boleh kenalkan diri? Nama saya Ainuf Maika bin Ayah Hakimi. Saya Syakila. Okey. Boleh saya panggil Arif ya? Arif, apa pencapaian anda hari ini? Apa yang anda dapat pada hari ini? Mendapat tempat ketiga dalam kelas. Pada pendapat anda, adakah prestasi setakat ini sudah cukup? Atau anda perlu jauh lagi pergi? Saya perlu jauh lagi. Oh, pada ibu, Haikal sekarang ni kena pergi jauh lagi ke hadapan. Yang ni baru langkah pertama. Apa yang bagi Mike ke parent? Apa yang puan harapkan daripada Haikal ketika dia besar? Oh, sudah tentu saya mengharapkan yang lebih. Saya mengharapkan kecemerlangan dunia dan akhirat. Okey, terima kasih Puan. Dan saya nak jadi footballer yang terkenal. Memang cita-cita Arif Ya, tu memang cita-cita dia. Dia born to play. Boleh ceritakan sikit pasal bola sepak ni, Arif? Ada join mana-mana kelab ke apa ke? Ada kat Ipoh. Boleh ceritakan sikit pasal kelab tu? Kelab tu Khalid Jamlus punya ni. Okey, tak apa. Terima kasih Haikal. Terima kasih Puan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Aziman selaku wartawan Alpha TV bersama dengan salah seorang murid bersama penjaga ibu bapanya. Boleh kenalkan diri? Saya Kevin Iransha bin Muhammad. Sekarang 13 tahun, kelas 1A. Saya Ibu Kevin Iransha. Anda rasa kan, adakah prestasi setakat ni cukup memadai? Perlu ke buat lagi? Cukup, tak payah buat lagi. Okey, cukup setakat ini sajalah. Tambah. Tak boleh. Okey, soalan kedua. Boleh anda kongsikan apa pencapaian anda sekarang ini? Apa yang anda dapat hari ini? Anugerah apa? Anugerah Murid Cemerlang dan tempat nombor 1. Okey. Soalan untuk parent. Apa yang puan tanamkan kepada Kevin yang puan harap suatu hari nanti dia jadi sebegitu rupa? Oh, saya harap dengan dia terus berjaya dan belajar baik-baik. Semoga jadi anak yang baik. Puan ada harapkan sesuatu tak daripada Kevin untuk setakat ini? Harap yang terbaik aja lah. Yang terbaik, okey. Terima kasih lagi. Dan kita hari ini juga akan sekali lagi membuat temu ramah bersama dengan, sila perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Harzan bin Razman, anak kepada Encik Razman bin Ramli dan pasangan hidupnya Hamidah binti Ghazali. Okey, saya panggil Abang Muiz boleh? Boleh. Okey, Abang Muiz, saya nak tanya beberapa soalan, boleh tak? Boleh. Dan untuk parents juga boleh? Okey. Untuk Abang Muiz, apakah pencapaian yang Abang Muiz dapat pada hari ini? Macam anugerah apa, tak kisah. Abang dapat anugerah tokoh Sasia dan juga HEM terbaik bawah pengawas sekolah. Okey. Selepas itu, apakah universiti impian Abang Muiz? Selepas ni abang nak masuk JMI, German Malaysian Institute. Oi, tinggi tu. Okey, untuk parents, apakah tips motivasi kepada orang luar yang tidak berjaya untuk mendapatkan anugerah pada hari ini? First of all, jangan putus asa dalam kita mendidik anak-anak kita. So tips yang berguna, dekatkan diri dengan Allah SWT. Jangan tinggal apa yang disuruh. Selain daripada itu, disiplin. Contohnya solat, bangun pagi, cara belajar. Itu semua kena terapkan daripada kecil. Bukan setahun 2 tahun, daripada kecil. Okey, untuk Tuan pula, apakah harapan Tuan selepas ini kepada anak Tuan sendiri? Harapan saya sebagai bapa kepada Muiz, tentulah agar dia menjadi seorang yang berjaya dengan apa yang dia idamkan, dengan apa yang dia inginkan. Dia pun dah ada cita-citanya tersendiri. So jangan sendiri yang menggagalkan. Maknanya dia sendiri yang kena pupuk diri dia. Cuma kami sebagai ibu bapa support
apa yang kekurangan, apa yang yang diperlukan. InsyaAllah. Okey, terima kasih Abang Muiz, Tuan dan juga Puan sebab meluangkan masa dengan kami. Okey, terima kasih.